Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita buat roti kaya pandan. Senang ya. Kita buat adunan roti terlebih dahulu. Ini kita dah buat adunan roti ya. Kita dah rehatkan 30 minit. Kemudian kita masukkan kaya pandan. Boleh beli kat kedai kek ya. Untuk buat roti punya dia sedap sikit ya. Okey, masukkan dalam kita punya adunan roti. Tengah, kemudian kita rollkan nipis. Tak payah nipis sangat. Okey, dah lah tu, boleh lah tu. Okey. Sekarang kita akan lipatkan. Lipatkan begitu. Lipat pertama. Dan lipatkan kedua. Okey. Kemudian kita rollkan. Begitu. Rollkan bulat. Kemudian lepaskan sedikit. Lepaskan sikit. Tak payahlah, tak payah nipis sangat ya. Okey, sedang-sedang je. Okey, dah. Kita dah boleh dilipat tu dah ya. Sebab kita nak potong bahagian tengah dia ya. Kita nak buat bentuk. Okey, dah. Dan lipat kembali. Begitu. Dan potong di tengahnya. Kita gunakanlah pisau ke. Saya gunakan pemotong pizza ni. Boleh juga. Okey, kita nak bentuk tu je ya. Bila kita buka, kita akan dapat bentuk. Nampak cantik lah roti kita nanti bila dah masak ya. Selang-seli dengan kaya pandan dengan kita punya roti. Kemudian nipiskan, tak payah nipis sangat. Okey, bolehlah tu. Okey, bolehlah tu. Okey, masukkan ke dalam loyang. Loyang kita dah disapu dengan margarin ya, ataupun butter. Okey, ulangilah proses dia lagi. Mari kita tunjuk lagi sekali ya. Okey, pertama rollkan, kemudian lipatkan. 1, 2. Nak lipat lagi sekali pun boleh. Lipat lagi sekali. Okey. Kemudian gulung memanjang begitu. Kemudian lepaskan sekejap. Lepaskan sedikit. Tak payah lepas sangat. Sebab kita nak potong di tengah ni nanti. Okey, dah sudah kita. Okey, begitu. Kemudian potong dengan pemotong pizza di tengah tu. Atau kalau nak potong biasa pun boleh, dengan pisau biasa pun boleh. Kita cuma nak bentuk tu je. Okey. Kita dah dapat bentuk tu kan, cantik ya. Bila roti kita dah masak, dia akan nampak cantik ya. Okey, lepaskan sedikit. Tak payah lepas sangat. Agak-agak itu dah okey dah tu. Letak di atas loyang kita tadi. Okey, kita ulang lagi. Kita potong di tengah. Rollkan sedikit supaya dia nipis. Okey. Okey, lepas tu letak di dalam loyang kita. Nampak cantik kan bentuk roti kita nanti? Ulang lagi. Dan rollkan sedikit. Okey, lepaskan sikit sajalah, tak payah lepas sangat. Okey, dah siap. Kita lihatkan dalam 1 jam ya, supaya dia mengembang yang betul. Okey, kan dah kembang. Kita sapulah dengan, saya gunakan susu segar. Dengan kuning telur pun boleh. Dengan susu segar pun boleh ya. Okey. Kemudian bakarlah pada suhu 160 lebih kurang 20 minit. Okey, dah masak dah kita punya roti, bau dia sedap. Selepas masak, letakkan sikit butter ya kat atas tu. Dia nampak shining, cantik. Rasa dia pun akan sedap ya. Okey, dah siap dah roti kita. Bolehlah kita menghidangnya. Sedap makan panas-panas ya. Buat pula kopi panas, memang sedap sangatlah. Masukkan semua-semua. Ada lagi masukkan. Sedap sangat makan roti panas ya, roti kaya pandan panas. Okey, mari kita rasa satu.
ambil atas tu satu. Okey, kita tengok sup tu dia pusing terbalik kan. Cantik nampak macam roti lah. Memang roti kan. Ini kita potong. Sup tu roti dia memang gebu sangat. Rasa dia sedap tau, kayu pandan. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.